simpan duit ni bukan sebenarnya bermula daripada you punya purse tau. Tapi sebenarnya bermula daripada you punya mind. It's a mindset game. Bila I mula belajar untuk cakap no pada benda-benda yang tak penting, yang benda-benda yang doesn't serve me, and I started to say yes to my future, I start to declutter rumah, I start to have mental clarity. I mula berhenti untuk rasa tak cukup dan I mula menyimpan untuk I punya future supaya I rasa peace, supaya I rasa selamat and I tak ada perasaan anxiety tu, tak ada perasaan takut tak cukup duit. Then only I perasan simpan duit dan berjimat cermat tu bukanlah satu benda yang kedekut, tapi it's actually kejelasan, clarity on what you want for your future. Bila ruang kita tenang, fikiran kita pun tenang dan dengan tu kita akan buat better decision with our financial. And semuanya bermula dengan kesedaran diri kita. It's about mindset. Kalau I boleh mula dari kosong, you pun boleh. Jom, one drawer at a time.